demi mencari sesuap nasi. Kan, seorang makcik ni, pangkat nenek kita mencari rezeki dengan jual daun nipah. Ini adalah daun untuk tembakau. So, ramai orang hisap tapi tak pernah tahu asal usulnya. Dulu sebelum wujudnya rokok moden, orang kampung buat sendiri. Mereka ambil daun daripada pokok Nicotiana, tembakau. Daun itu dikeringkan, diperam sampai keluar daun yang bau yang kuat lah. Lepas tu bukan guna kertas tau, mereka guna daun semula jadi, seperti daun nipah atau daun jagung. Digulung satu persatu dengan tangan. Dulu tak ada mesin, tak ada kilang, semua manual, semua tradisional. Itulah asal rokok daun yang ramai tak tahu. Sekarang kita nampak rokok moden, tapi asal cuma kita tahu itu daun apa, kan? Daun nipah. So, ada lagi tembakau ni. Kalau kita pergi kedai Aceh, kita pergi kedai-kedai kawasan perkampungan, memang kita akan jumpa daun-daun macam ni dengan tembakau. So, saya nak kongsikan ke korang, kan? Hari ni saya diberi peluang untuk menceritakan sedikit pasal daun dan proses macam mana umur dah pangkat nenek 79 tahun, kan, menjual, masih lagi mencari rezeki, menjual daun nipah untuk tembakau. So, mana-mana yang nampak video ni, kalau korang kawasan Perak ke kawasan mana ke, bolehlah support, kan. Saya tinggalkan detail untuk korang, senang untuk korang cari. So, tapi kena bagi tahu awal lah, kan. So, inilah proses dia, kan. Macam mana cara proses dia. Dikeringkan, dah kering, dah jemur, dia akan potong mengikut sukatan yang telah disukat. So, saya harap video ni lalu kat korang. Kalau video ni lalu, jangan lupa follow saya, kan, untuk dapat info selanjutnya. Korang komen untuk support nenek ni, kan. Lepas tu korang tolong share video saya, tolong viralkan video ni. Kita nak support dia untuk mencari rezeki yang halal. Sebab zaman sekarang adalah zaman ekonomi yang sangat-sangat teruk. Semua harga naik, kan. Kita harap kita dapatlah bantu sedikit sebanyak, support macam ni. So, saya buat video ni bukan hanya untuk saya saja, tapi saya buat video ni tanda saya support nenek ni lah, kan, menjual daun tembakau. Saya pun beli, kan. Okay, terima kasih kepada semua. Saya harap video ni dapat memberi manfaat kepada orang. Dan kita kena ingat, apa-apa pun buat sampai jadi. Jangan cepat putus asa, okay? Bye.